Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya Irsyad Syamin bin Zulkafli bernomborkan PMD 1046B. Saya adalah pelatih STK 10 PMD IUC Kampus UKM Branang akan membuat video berkenaan dengan CU03 Pelaksanaan Ibadah Umum. Saksikan. Solat jamak dan qasar adalah menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mengasihi kepada hamba-hambanya yang sedang dalam keadaan bermusafir. Kemudahan ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjamakkan, iaitu menghimpunkan dan mengqasarkan, yakni memendekkan solat fardu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu." Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka apabila dilakukan rukhsah-rukhsahnya, yakni keringanan-keringanan, sebagaimana dia suka apabila dilakukan azimah-azimahnya, yakni hukum yang asal. Solat jamak ialah ibadah solat yang menghimpunkan dua solat fardu ke dalam satu waktu sahaja. Manakala solat qasar ialah perbuatan, yakni ibadah yang memendekkan solat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dalam mengesahkan sesuatu ibadah, mestilah menepati akan syarat-syaratnya. Jadi apakah syarat-syarat bagi seseorang yang ingin menunaikan solat jamak dan solat qasar? Yang pertama adalah jarak perjalanan hendaklah melebihi 81 km. Berdasarkan jawatan kuasa muzakarah Majlis Kebahasaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, iaitu MKI, telah menetapkan bahawasanya jarak dua marhalah bagi musafir yang ingin menunaikan solat jamak dan qasar ialah 81 km. Syarat yang kedua pula ialah perjalanan yang mempunyai tujuan dan destinasi. Hendaklah seseorang yang ingin bermusafir, dia mempunyai tujuan yang tertentu ataupun destinasi yang tertentu untuk membolehkan dia menunaikan solat jamak dan qasar. Syarat yang ketiga pula ialah perjalanan yang tidak bertujuan maksiat. Tidak diambil kira perjalanan yang bertujuan maksiat seperti berniaga arak, mengamalkan riba atau menyamun. Dengan erti kata lain, perjalanan dengan tujuan berbuat perkara mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah antara syarat-syarat umum bagi mengharuskan seseorang itu menunaikan solat jamak dan solat qasar. Kepada orang yang ingin bermusafir, dia juga boleh menunaikan solat jamak. Solat jamak terbahagi kepada dua, iaitu solat jamak taqdim dan solat jamak takhir. Solat jamak takdim adalah menghimpunkan dua solat fardu dan didirikan pada waktu yang pertama. Sebagai contoh, solat asar dan solat zuhur dikerjakan dalam waktu zuhur. Solat isyak dan solat maghrib dikerjakan dalam waktu maghrib. Manakala solat jamak takhir pula ialah menghimpunkan dua solat fardu dan didirikan pada waktu yang kedua. Sebagai contoh, solat asar dan solat zuhur dikerjakan dalam waktu asar. Solat isyak dan solat maghrib dikerjakan dalam waktu isyak.
Bagi orang Islam yang berstatus musafir, solat secara jamak dan qasar boleh dilakukan serentak ketika dalam bermusafir. Sebaik-baiknya, niat solat jamak dan qasar dilakukan semasa takbiratul ihram solat yang pertama. Berikut merupakan niat solat jamak takdim bagi waktu zuhur dan waktu asar. Niat solat zuhur ialah usalli fardah zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihi al-asri ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat, qasar dijamakkan asar kepadanya makmum atau imam kerana Allah Ta'ala. Niat solat asar. Usalli fardal ashri raka'ataini qasran majmu'an ila zuhri ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat, qasar dijamakkan kepada zuhur, makmum atau imam kerana Allah Ta'ala. Solat jamak takdim maghrib dan isyak pula ialah niat solat maghrib. Usalli fadal maghribi 3 rakaatin majmu'an ilaihi al-isya ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat, dijamakkan isyak kepadanya makmum atau imam kerana Allah Ta'ala. Niat solat isyak. Usalli fardal isya'i raka'ataini qasran majmu'an ilal maghribi ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu isya 2 rakaat, qasar dijamakkan kepada maghrib, makmum atau imam kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, niat solat jamak takhir zuhur dan asar. Usalli farda zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilal asri ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat, qasar dijamakkan kepada asar, makmum atau imam kerana Allah Ta'ala. Niat solat asar. Usalli fadal ashri raka'ataini qasran majmu'an ilaihi zuhri ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat, qasar dijamakkan zuhur kepadanya makmum atau imam kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, jamak takhir maghrib dan isyak. Niat solat maghrib. Usalli fadal maghribi 3 rakaatin majmu'an ilal isya'i ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat, dijamakkan kepada isyak, makmum atau imam kerana Allah Ta'ala. Niat solat isyak. Usalli fadal isya'i raka'ataini qasran majmu'an ilaihi al-maghribi ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu isyak 2 rakaat, qasar dijamakkan maghrib kepadanya makmum atau imam kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah, berkenaan dengan pelaksanaan ibadah solat jamak dan solat qasar telah kita saksikan sama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan
keringanan yang telah diberikan olehnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang telah aku larang hendaklah kamu jauhi, hendaklah kamu hindari. Dan sesuatu yang aku perintahkan untuk kamu, lakukanlah, laksanakanlah sebaik mungkin, semampu kamu. Baik, sekarang saya akan menerangkan cara berwuduk menggunakan botol spray. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekarang saya akan menerangkan kaifiat mengambil wuduk menggunakan botol spray. Baik, sebelum kita meneruskan kepada kaifiatnya, ingin saya tekankan 4 perkara kepada hadirin dan hadirat sekalian. Iaitu yang pertama, syarat sah wuduk di dalam mazhab Asy-Syafi'i hendaklah airnya mengalir. Yang kedua, hendaklah disarankan kepada jemaah yang ingin mengambil wuduk menggunakan botol spray menyediakan tuala yang saiz sederhana. Untuk apa? Untuk mengelakkan daripada lantai kapal terbang basah. Baik. Yang ketiga adalah anggota telinga. Anggota telinga ini tidak perlu dibasuh kerana apa? Kerana kita ingin menjimatkan air. Anggota telinga ini bukanlah anggota yang wajib untuk kita basuh dalam berwuduk. Baik, yang keempat adalah ketika meratakan air ataupun menyapu anggota wajib dengan air itu, janganlah kita mengangkat tangan kerana apabila kita mengangkat tangan, air itu akan menjadi air mustakmal pada telapak tangan kita. Dan apabila kita menyentuh balik pada anggota yang wajib itu, maka tidak sah wuduk kita. Itulah perkara yang perlu ditekankan sebelum kita memulakan berwuduk. Baik, sekarang saya akan tunjukkan kaifiatnya. Kita basuh anggota wuduk yang pertama iaitu anggota muka. Boleh dilakukan dengan menyembur ataupun kita spray pada telapak tangan air ini. Ataupun kita terus spray pada bahagian muka. Syaratnya adalah air mengalir. Baik, begini. Disunatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan terus kita sertakan sekali dengan niat di dalam hati. Niat wuduk lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekadar rasa air itu mengalir, maka sapukan pada anggota muka. Sapukan. Jangan mengangkat tangan daripada terrisau menjadi air mustakmal. Cukup sekali sahaja. Cukup sekali sahaja. Baik. Anggota yang seterusnya adalah tangan. Seterusnya adalah tangan. Disunatkan untuk kita memulakan dengan tangan yang kanan dahulu. Baik. Ratakan air. Bagi air itu terasa mengalir dahulu. Baru kita sapu. Baru kita ratakan. Sekadar rasa mengalir air, sapukan. Tanpa mengangkat tangan. Balikkan semula. Hendaklah sapu sehingga ke siku. Telapak tangan kembali semula. Cukup. Cukup. Sekadar itu sahaja. Dan teruskan kepada tangan yang kiri. Tangan yang kiri. Dan seterusnya adalah anggota wuduk yang wajib iaitu yang ketiga adalah ubun-ubun. Sekadar kita semburkan air pada anggota tangan. Telapak tangan, afwan. Telapak tangan sahaja. Rasa air itu sudah cukup, maka sapukan sahaja pada ubun-ubun kita. Cukup. Cukup. Dan kita, ini air mustakmal.
Air mustakmal sebab kita dah sapu. Maka kita spray tangan kita, bagi air itu jadi air mutlak semula. Boleh? Macam itu. Dan seterusnya adalah anggota yang terakhir ialah anggota wajib, iaitu kaki. Mulakan dengan kaki kanan dahulu. Spray sehingga rasa air itu mengalir. Banyak-banyak pun tak apa. Hadirin hadirat. Banyak-banyak pun tak apa. Sebab syarat sah wuduk dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah airnya mengalir. Baik. Sapu. Tanpa mengangkat tangan. Lebihkan anggota, kaki pun tak apa. Okey. Kemudian yang bawah. Habis. Baik. Untuk celah-celah jari ini, perlu kita sampaikan air juga. Bagaimana kita ingin sampaikan air? Kita mutlakkan air yang mustakmal tadi dulu. Iaitu dengan kita sembur air pada telapak tangan dan kita menyulati pada celah-celah jari kaki. Bagaimana? Begini. Begini. Guna empat jari daripada tangan kita ini. Menyulati dengan begini. Celahnya. Okey, sudah cukup. Ambil jari tengah pula. Cukup. Okey. Begitu. Rata air pada anggota kaki. Begitulah serba ringkas berkenaan dengan kaifiat berwuduk menggunakan botol spray. Sekian, terima kasih. Baik, selesainya kita mengambil wuduk menggunakan botol spray. Sekarang mari saya tunjukkan cara solat di dalam kapal terbang, iaitu solat hormat waktu. Saksikan. Baik, sekarang saya akan menerangkan kaedah solat secara duduk dalam kapal terbang. Yang pertama adalah duduk dengan menegakkan badan sambil memasang tali pinggang keselamatan di tempat duduk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cuba menghadap ke arah kiblat sekurang-kurangnya ketika takbiratul ihram, iaitu dengan berijtihad, berusaha menganggarkan arah kiblat, dan cukup sekadar kita ini mengetahui secara zon sahaja, iaitu secara sangkaan sahaja. Yang seterusnya adalah penekanan diberikan ketika rukuk. Ketika rukuk, jemaah hendaklah dilakukan dengan isyarat, iaitu dengan menundukkan kepala ke bawah sedikit serta badan dan kedua tangan diletakkan pada lutut. Tundukkan sedikit sahaja. Dan pada sujud pula, iaitu rukun sujud, dilakukan dengan menundukkan kepala dengan dahi menyentuh kerusi hadapan. Itu adalah isyarat apabila kita hendak sujud, apabila menunaikan solat di dalam kapal terbang. Tundukkan kepala sehingga dahi kita menyentuh kerusi hadapan. Yang ini rendah sedikit daripada isyarat rukuk tadi. Itulah yang perlu diberi penekanan dalam melaksanakan rukun-rukun di dalam solat ketika kita hendak menghormati waktu. Yakni kita melaksanakan solat menghormati waktu. Dan lengkapkanlah, sempurnakanlah setiap panduan solat di atas kapal terbang sehinggalah memberi salam. Maka cukup sekadar itu untuk kita melaksanakan solat hormat waktu. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, video kita sudah sampai kepada penghujungnya. Mudah-mudahan apa yang dipertontonkan oleh hadirin dan hadirat sekalian dapat memberikan manfaat dan juga kebaikan berkenaan dengan CU03, pelaksanaan ibadah umum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita semua.
Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum.